Telefilm sempena Ma'al Hijrah berjudul Hening Rindu. Disiarkan pada Rabu 17 Jun 2020, 6:09 malam. DTD2. Skrip oleh Noor Ibrahim dan diarahkan oleh Aizad Rosli. Terbitan Ilusion Maya Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon Nazira Sadi sebagai Mariam, Fauzi Nawawi sebagai Hakim, Izaidi Aziz, Kaid Akwa, Reza Hasbi, Faye Kusairi. Telefilm ini mengisahkan Mariam yang bersuamikan seorang penagih dadah iaitu Hakim. Keadaan bertambah berat apabila Mariam ditangkap dan dipenjarakan atas kesalahan yang tidak dilakukan. Apabila keluar, dia mendapat tahu ibu tirinya telah menjual anaknya yang masih bayi kepada pasangan yang kaya. Menambah derita apabila dia terpaksa keluar selepas arwah ibu tirinya itu telah menjual tanah dan rumah pusakanya. Apakah yang terjadi pada Mariam? Apakah hidupnya terus menderita atau ada sinar bahagia? Jangan lupa menonton telefilm Hening Rindu.